Kau nak tengok tak darah mamak tu dah jadi pekat macam sup tulang atau macam minyak kereta enjin kau? Tak percaya nak tengok? Jom aku tunjuk kau. Kau tengok graf ni. Mamak ni, ini serum triglyceride dia. Kadar lemak di dalam darah semasa kita puasa. Sepatutnya kurang daripada 1.5. Mamak ni mula-mula datang jumpa aku, triglyceride dia 24.9, 25 antara paling tinggi yang aku pernah jumpa semua hidup aku. Mamak ni memang kena makan semua hidup. Sebab kalau tak makan ubat triglyceride, boleh kena serangan jantung, boleh rosak pankreas dia. Mamak ni contoh orang yang ada masalah genetik, kena makan ubat semua hidup. Korang nak tengok tak macam mana rupa bentuk darah dia? Apabila kita ambil darah, kita biar darah tu dekat setengah jam, akan mendap turun semua sel darah. Yang putih atas ni adalah semua lemak yang ada di dalam badan dia, dalam darah dia. Dia sama dengan serupa dengan sup yang kau masak dekat rumah. Kalau kau masak sup tulang dekat rumah memang sedap kan? Apabila kau simpan dalam peti ais satu malam, hari keesokan dia jadi macam ni. Naik lemak di dalam sup tu dia akan jadi beku. Sama dan serupa dengan darah mamak ni. Nampak tak ni semua ni lemak? Sama dengan sup dekat rumah kau yang naik atas selepas satu malam simpan dalam peti ais. Sebab tu aku cakap, setengah-setengah orang memang kena makan ubat kolesterol semua hidup. Jangan nak fikir ngada-ngada semua benda tu boleh reverse tanpa makan ubat. Kena tengok keadaan pesakit. Kena tengok kadar blood test dia. Bukan semua orang yang sama. 1 dalam 500 orang lahir dengan kolesterol yang tak baik disebabkan masalah genetik. Memang kena makan ubat semua hidup. Kalau kau suka konten macam ni, kau klik link dekat bio aku, join group aku. Sekian, terima kasih.